Badminton ni best. Tapi esok pagi tu hang bangun, aduh shoulder, asal tricep sakit ni. Kan? Lebih-lebih lagi kalau hampa misalkan waktu malam tu, dah tak stretching, smash sini, smash sana, drive sini. Kalau Olimpik tu. Oh, hari ni mungkin tengah training forearm kot. Tak berat ke? Aku beritahu apa sakit esok tu selepas main badminton malam. Otot cedera selepas kita buat aktiviti yang lasak, kita panggil DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Siapa berlaku? Ni, hang pukul smash macam ni. Yang ni lah, drop shot. Hang ingat tak guna pergerakan masa? Otot bahu, bicep, tricep ingat tak gerak? Please. Semua tu melibatkan pergerakan otot. Maksud dia stres kepada otot. Otot hang nampak je bulking. Bila hang zoom, dia macam benang tau. Satu kelong ada seutas benang. Dia macam tu. Otot kita, bila hang zoom, dia akan ada muscle bundle. Daripada muscle bundle ni, kecil-kecil ni kita panggil fascicle. Dan kecil-kecil fascicle ni barulah myofibril. Jadinya DOMS tu apabila myofibril ni koyak. Koyak sebab mechanical stress pergerakan kita. Ni smash macam tu. Sebab itulah nak kurang DOMS, stretching dulu. Warm up macam ni. Tak adalah warm up macam ni. Stretching tu bermaksud hang lancangkan darah ke arah otot-otot yang stretching tu. Selain itu hang regangkan otot, tendon, ligamen dekat jari lah, dekat bicep, dekat deltoid ataupun dekat shoulder, dekat lutut. Ni putih-putih ni. Ni putih yang tu ligamen. Kebanyakannya hang ada apa ni ACL tear semua tu disebabkan apa? Putus ligamen sebab hang tak stretching ataupun hang over kita panggil overturning ke. Contoh jumping smash, lepas tu landing salah ke. Mulalah koyak. Sana koyak, sini koyak. Masa mudah dia, DOMS ni adalah masa nak bengkak, koyak. Bila koyak lah, radang lah. Masa koyak tu normal. DOMS ni hang akan rasa sakit esok. Yang tak normal apabila hang tengah main ni, tiba-tiba hang sakit lah tu. Sakit pula spesifik. Contoh dekat lutut. Tiba-tiba lutut tak boleh gerak. Tu kencing. Pasal awak kencing ku macam teok beng ni. Siap. Rhabdomyolysis. Hak ni bahaya. Hang punya otot pecah. Lepas tu myoglobin dalam otot tu pergi buah pinggang. Dan dia akan rosakkan buah pinggang hang. Ni selalu berlaku overtraining. Overtraining sampai tak bagi masa recover langsung. Lepas tu main gila-gila punya. Hak ni emergency. Hang perlukan doktor weh. Dalam DOMS ni mudah je. Esok bagi contoh hang bangun. Sengainya shoulder. Kalau hang ada spray ni, Sinox. Okey, Sinox ni, dalam ni dia ada anti radang. Contoh macam methyl salicylate. Dia ada peppermint. Dan dia juga ada menthol. Semua tu adalah anti keradangan. Dan dalam ni juga ada Eucalyptus globulus. Even Rifaxian sekalipun, memang Eucalyptus globulus ni sebagai anti radang. Strong study weh. Ambil spray kawasan otot-otot tengah sakit. Korang ambil. Lepas tu spray. Contoh spray sini ni. Contoh. Nampak? Ni. Dia tak berminyak. Nampak? Dia mula rasa sejuk. Sejuk sebab mentol. Lama-lama dia rasa panas sikit disebabkan oleh methyl salicylate ataupun wintergreen. Yang tu anti radang lah tu. Aku cakap Sinox ni bagus. Yang berkaitan dengan otot radang. Bagus. Tapi kalau ligamen tu koyak ataupun masalah meniscus, tak boleh lah. Yang tu internal. Hang kena operate. Sinox ni semua boleh pakai kecuali pregnant tak boleh, budak-budak tak boleh sebab dalam ni ada methyl salicylate, ada menthol. Golongan macam tu bahaya. Nampak? Dia tak berminyak weh. Aku pun main badminton weh. Yang ni wajib ada. Kalau apa cari spray anti radang, jenama ni aku sangat suggest.